Korang tengok ni. Bersepah. Belakang bersepah. Tepi bersepah. Kiri bersepah. Kanan bersepah. Ada banyak betul buku kat sini. Ini adalah buku-buku yang kita pakai untuk sampel live 5-5 hari tu. Jadi kita tak sempat kemas lagi. Sebab order banyak. Jadi tak sempat nak kemas lagi. Okey korang. Saya nak tanya korang lah. Ada satu soalan yang bermain dalam fikiran saya. Tahun lepas, data menunjukkan buku yang bestseller adalah Spiritual Growth. Spiritual Growth adalah buku-buku agama macam buku Cuma Aku, Tuhan Akhirnya Aku Menyerah, dan Tuhan Akan Tetap Menjaga Kita. Ini adalah buku-buku Spiritual Growth TK. Macam korang tahu, TK kan ada 4 matrix. Ada Spiritual Growth, ada Intellectual Growth, ada Emotional Growth, dan ada Inspiration Growth. Okay, kalau macam buku Emotional Growth, macam buku tentang takdir, tentang dewasa, senja. Ini adalah buku-buku Emotional Growth. Di antara 4-4 matrix ni, cuba korang komen satu matrik yang korang paling suka sekali. Spiritual Growth ke? Emotional Growth ke? Ataupun korang suka Intellectual Growth. Intellectual Growth macam buku Narcissist. Ataupun buku Inspiration Growth macam buku Zahri. Sebenarnya korang suka buku yang mana? Kita nak tahu supaya kita nak bawa stok dekat PBKL nanti stok yang korang nak. Kita cuba untuk bawa stok yang korang nak. Korang suka baca matrix yang mana? Dan ni, cuba korang teka. Buku ni dia ada dekat matrix mana? Saya pun tak tahu buku ni ada dekat matrix mana. Tak adalah. Ini ada dekat... dia ada dekat mana? Intellectual Growth. Okay? So, korang komen satu matrix yang korang suka sekali dan korang nak beli dekat PBKL nanti. Okay? Jangan lupa datang PBKL, datang bus kita. Dekat Dewan Tun Razak 3, tingkat 3. Okay? Jumpa korang kat PBKL. Bye-bye.